Okay guys, kita nak challenge 3 orang staff ESP hari ni dalam game Cast Target Challenge. Let's go. I mau challenge you satu barang kat luar. Jom, saya mau challenge pergi mancing. Jom, pergi mancing. Okay, hari ni saya nak challenge awak semua cast soft rock masuk ke dalam target ni. Rules dia satu je, tak boleh buat overhead cast. Selain overhead cast, nak buat pitching ke side hand ke boleh. Oh, semua okey. Semua okey. Okay guys, sesi Cast Target Challenge pagi ni kita start dengan orang yang setahun hanya 2 kali pegang rod. Okay. Oh, okay. Okay, okay. Woi. Okay, okay, okay. Okay, cubaan kedua dia. Not bad. Last. Last. Okay, kita start dengan orang kedua yang dia bukan beginner, dia out sikit. Sebulan mungkin 4-5 kali dia pergi mancing. 5 kali ya. Oh. Oh. Last ha. Better angler. Me. Okay, last ni kita bagi yang sikit profesional sebab dia setiap hari pergi pegang rod dan pergi mancing. Testing ya. Habis. Oh! Okey, kepada anda semua, kalau nak cuba main game ni, datang ke booth ESP nanti di event Mega Gathering Pemancing terbesar di Dewan Agropolitan Calok, Setiu, Terengganu pada 30 dan 31 Januari. Datang ajak member-member, family semua sebab bermacam-macam aktiviti menarik yang ada di sana. Okey, yang penting datang ke booth ESP, bermacam-macam game yang kita nak buat. Okey, jumpa anda di sana.